Hai guys, apa khabar? Proton X70 dengan enjin yang baru Inilah Proton X70 2026. Jom kita tengok. Hi guys, see you in the members area for the review of the Deepa S07 and also the Lumin. See you in the members area. Okay, kita berada di launching dan ini dia warna marine blue, dalam warna marine blue. Kalau tengok di bahagian depan hampir sama saja, hampir sama. Dan kalau kita tengok di belakang yang penting ialah belakang. Adakah belakang ada apa-apa perubahan? Kita nak tanya. Oh, Angka tak mau komen lah. Tengok lampu dia, Angka tak mau komen lah. Tapi berita baik ialah kereta ini sekarang ada dua spek, satu eksekutif, satu premium. Yang eksekutif di bawah 100,000 di harga yang sangat-sangat ramah, bawah 100,000, dan yang premium 112,800. Ini ialah spek premium lah. Uncle agak, kalau tengok dia punya bahagian depan dalam warna biru ini memang mengancam lah, memang mengancam. Datang dengan enjin 1.5 4 cylinder di mana kuasa dia 189 PS dan 290 Nm torque. Maka kereta ini tiada lagi rasa underpowered seperti kereta-kereta yang sebelum ini. Kalau kita tengok bahagian belakang, berebut-rebut bahagian belakang di harga bawah 100,000, kereta ini memang sangat-sangat baloi lah. Sebab eksekutif. Tapi ini ialah, alamak, linglong tayar linglong. Okey, ada spare tayar lah, ada spare tayar, kapet yang sangat lembut dan tonneau cover yang ada track, So banyak penambahbaikan kereta sudah di dalam kereta ini daripada pengalaman yang masa-masa dahulu. Kita dapat power boot. Tengok, ini spek premium premium. Kita dapat power boot dan di bawah boleh tengok dia punya bumper agak berbeza dengan gloss black, kemasan chrome yang agak cantik lah, yang agak cantik. So sebagai sebuah kereta di bawah 99,000, anda akan dapat hampir kesemua yang anda nampak di sini. Walaupun ini ialah kereta premium, tapi anda akan dapat kebanyakan, kecuali kulit premium ialah napah, kulit eksekutif ialah full leather lah. Okey, kita ke depan. Banyak orang berebut-rebut. So tengok bahagian pintu semua sudah dikemaskan dalam warna hitam. Speaker. Kalau tengok seat di sebelah sini pun. Okey, ini datang dengan napal leather Kalau kita tengok seat dia memang lembut dan empuk lah. So dia menang dari segi. Kita tengok dia punya dashboard. Ini rupa dashboard dia, ada kemasan gloss black, ada corak. Dan tengok skrin yang lebih cantik, lebih panjang. Dan gear dia, ini gear dia datang dengan DCT, ada eco mode, ada sport mode, ada hill descent, ada parking zona, ada electronic parking brake, auto hold dan juga ESC. Dia punya P di sini dan ini modul aircon dan juga apa yang ada di dalam ini. Kita tengok datang dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Akhirnya sudah sampai. So anda boleh main Spotify dan lain-lain lah. So kalau kita tengok ini rumah, ada kalender, ada range dan juga widget-widget yang anda boleh masukkan lah. Okey, ini dia punya start stop. Dan kalau tengok di sini, rasa yang sangat-sangat familiar dalam bahasa Inggeris. Di bawah apa dia ada? Dia ada power socket. Agak kecil lah, tapi biasalah. Okey, dia punya atas berwarna hitam dan sebelah sini adakah? Oh, tak ada Dia tak ada lampu. Kita menggunakan lampu di sebelah sini, lampu berwarna putih dan frameless. So jom kita ke bahagian driver. Boleh tengok dan boleh rasa bahawa seat dia memang sangat-sangat empuk. Okey, bahagian enjin sangat-sangat kemas
sangat-sangat kemas. So jom kita masuk ke dalam kereta. So kita tunggu sikit. Warna biru ni memang cantik lah. Uncle suka warna biru ni. Memang cantik. Okay. So dengan laju kita masuk bahagian driver, dia ada lumbar support. Dia dapat lumbar support. Dan door handle yang biasa sama dengan seperti dulu. Di steering dia dapat steering X50 lah. Steering X50, anda dapat butang-butang dan anda dapat hands free dan juga anda punya ADAS. Okey, so perbezaan eksekutif dengan premium apa? ADAS. Okey, sistem ADAS. Kalau dalam spek premium anda dapat ADAS yang penuh, ICC, ACC dan semualah, lane keep, forward collision warning. Ini rupa meter dia, So dari segi pemanduan, kau tengok uncle duduk, Tengok uncle, Okey, tengok kepala anda dapat 5 jari. Kalau dalam keadaan begini, seat yang begitu empuk sekali, memang sebuah kereta, rasa kereta masih premium lah. Kalau kita lawankan dengan Pro 2 Trust kala tergolek, lawan dengan Cherry Tiggo Cross pada harga 90 lebih, kala tergolek, lawan dengan kereta Omoda 5 kala tergolek, sebab kereta ini memberi rasa yang lebih kedap dan lebih stabil. Okey. So tempat duduk belakang macam mana pula? Jom kita tengok tempat duduk belakang. Okey. Tengok ini dia tempat duduk belakang. Di belakang soft soft. So rasa yang soft dan ini pun soft. Tengok. Kita masuk ke dalam, kita tengok apakah rasa bila kita duduk di belakang. So di depan ialah tempat duduk uncle. Di belakang anda dapat 4 jari. Dan di bahagian kepala dapat lebih daripada 5. Kalau kita tutup pintu, boleh duduk dalam keadaan begini mungkin dalam 1.5 jam. Sangat-sangat selesa lah. Kalau kita tengok bahagian depan, dapat Bose switch. Ini ada air purifier dan sebelah sini ada aircon dan USB A, USB C. So sekarang anda dapat jaring di belakang. So kalau kita tengok di belakang, bolehkah kita adjust dia punya seat? Oh, tak boleh, satu saja. So di sebelah belakang kita dapat tingkap lampu warna putih dan tak ada sunroof. So itu dia untuk Proton X70. Di bahagian atas, di bahagian luar kita dapat tayar GT. So at least dia tak teruk sangat. So angka tunjukkan warna yang lain. Ini ialah warna coklat. Kalau kita tengok di tepi dia dan tengok belakang, warna ni pada usia begini dalam sejarah Proton X70, angka rasa inilah warna yang paling popular sekali. Paling popular sekali. So tengok dalam warna jet grey, ini nama dia jet grey. So mana satu pilihan anda? Sama ada anda akan beli yang ini atau beli yang itu, yang biru ataupun warna jet grey. Di depan memang sudah sangat-sangat segak lah. Di depan sudah memang sangat-sangat segak. Tapi angka tak faham lah bila kita tengok kat belakang. Memang itu satulah, itu saja. Rasa sedih lah. Kalau tidak, ini merupakan sebuah kereta daripada dulu angka kata ini ialah value for money, dan sekarang dia lebih value for money, tambahan dengan harga di bawah 100,000. Memang sangat-sangat menarik. Okey, so kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, bagi tahu uncle mana satu yang anda akan beli, dan jumpa lagi. Bye bye. Ini harga asal premium, ini harga asal eksekutif. So buat masa sekarang ada di rebate 7,000, maka harga dia di bawah lah. Ini package sekali, dan juga tambahan kereta ini datang dengan enjin 1.5 IGT, dan ini kuasa dia
penambahan 13.7% kuasa torque. Jadi kelebihan enjin 4 silinder adalah lebih stabil, lebih senyap dan lebih berkuasa.